Hari ni kita nak tengok apa tu fungsi dan cara pakai fungsi ni. Okey, semalam kita dah tengok dah. Fungsi ni dia ada input dan dia akan menghasilkan suatu output lah berdasarkan apa fungsi yang diberikan. Okey, jadi contoh kalau kita nak tengok hari ni, kita nak tengok macam mana nak baca fungsi ni. Okey, fungsi ni dia dia biasanya akan jadi macam ni ataupun macam ni. Tapi selalunya, kebanyakan, memang selalu pun, fungsi dia akan bentuk dalam bentuk macam ni. Dia akan bentuk fx sama dengan 2x tambah 1. Ataupun dia boleh tulis sebagai, dia boleh tulis macam ni, y sama dengan 2x tambah 1. Dua-dua ni sama je dia punya fungsi ni. Dia lah untuk mencari y lah. Sebab kita kat sini dia cakap fx sama dengan apa, tapi kat atas ni pun dia tahu, dia tunjukkan fx ni adalah y. Jadi sebenarnya adalah y sama dengan 2x tambah 1. Okey, macam ada rajah kat tepi ni. Rajah yang kat tepi ni. Rajah ni menunjukkan graf bagi fungsi y sama dengan 2x tambah 1. Okey, kita tengok Kalau contoh kita ambil x-axis kita ni, x-axis x. Okey, contohlah kalau kita ambil x kita ni, kita ambil, okey, kita ambil contohlah 2 kan. Kalau kita ambil 2, bila kita nak tengok dia punya part cy ni, part cy kita ni kita dapat ke 5. Okey, jadi kenapa? Sebab bila x ni kita gantikan dekat dalam kita punya fungsi. Okey, contoh kita ganti 2, x kita tadi ambil 2 kan, 2 tambah 1, jadi y kita adalah 5. Sebab tu dia punya part C ni menunjuk ke arah 5. Okey, jadi itu fungsi function. Dia pakai banyak kelang graf lah. Okey, so next kita nak tengok, okey, kita nak tengok jenis hubungan dalam fungsi. Okey, jenis hubungan dalam fungsi ni dia ada 2 je. 1 ke 1. Dia ada 1 ke 1 dan banyak kepada 1. Okey, 1 kepada 1 ni dia macam biasalah. Kita ada macam contoh fungsi biasa. Contoh y sama dengan x tambah 3. Okey, kalau kita contoh macam kita nak ambil x kita 1 kan, so kita buat je 1 tambah 3 dapat 4. Jadi y kita sama dengan 4. Okay, ini macam biasalah fungsi 1 kepada 1. Okey, tapi kalau banyak kepada 1 ni, dia boleh jadi yang kita masuk nilai yang berbeza tapi kita masih dapat jawapan yang sama. Okey, macam mana tu? Contoh, kita ada, contohlah ni most likely special case lah. Macam kat sini kita ada y sama dengan x kuasa 2. X kuasa 2 ni x darab x. Okey, contohlah kalau kita ambil nilai berapa kita ambil. Okey, contoh kalau kita ambil 2 dan negatif 2. Okey, kita masukkan 2 dulu. Kita tengok 2 darab 2 dapat 4. Okey, kalau kita masukkan negatif 2, negatif 2 darab negatif 2, still dapat 4. Okey, jadi ini tak selalulah ada, tapi kebanyakan fungsi adalah one to one. Tapi kalau macam special case macam ni, contohnya macam ni lah. Dia masuk unit yang berbeza tapi dapat output yang sama. Okey, itu saja.